Siapa pula ni? Kejap nak buka ni. Oh, kau rupanya Samsi. Nak apa? Hihihi. Aku datang nak main game kereta kau lah. Jangan marah, ha? Macam mana ujian ejen kau? Lulus ke tak? Ketua teras masih belum bagi tahu aku lagi. Yang penting, game kereta dulu. Ikut kau lah, Samsi. Yang penting aku nak berlatih dulu. Pusat latihan diserang. Alamak, siapa yang serang? Pak Action. Harinya siap juga ujian. Ejen Aiman, nanti kumpul semua kertas ujian. Hantar ke bilik saya. Tak, cikgu. Geng, aku balik dulu lah. Kita cuba lagi. Yeay. Jumpa besok, geng. Bapa Roger. Kenapa jadi macam ni? Siapa yang serang? Lisa bangun, Lisa. Ya, beratnya. Raikal, bangun Raikal. Siapa kau? Sakitnya. Lepaskan aku. Aku Merah. Aku datang sini nak cari ejen Haras. Haras mana kau? Kau keluar sekarang. Kau lihat apa yang aku telah buat terhadap ejen-ejen muda. Aku kat sini, Merah. Kau datang juga akhirnya. Tunggu kau. Hati-hati, Haras. Cepat, Haras. Kita samakan ejen muda. Apa khabar ejen muda? Baik. Saya sungguh gembira di atas kecemerlangan yang telah ditunjukkan oleh ejen semua, terutama ejen Haras dan ejen Hana yang berjaya menumpaskan pemberontakan tempoh hari. Kami selaku ketua teras akan menaikkan pangkat ejen Haras dan ejen Hana sebagai kapten. Baik. Tunggu kau, Ejen Haras. Siapakah dia? Kenapa dia cari ejen